Di senja hiasan mentari, merkah setitis menjelang kabut. Bacalah baca setiap hari, tak akan habis ilmu dituntut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Sebagai pembuka bicara hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Kushairi Irfan bin Muhammad Khairi. Saya berumur 12 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Tiram. Saya juga merupakan seorang ahli student leaderboard yang aktif dalam bidang akademik, senam aerobik dan nasyid. Saya pernah mewakili sekolah dalam pertandingan nasyid peringkat daerah Pasir Gudang. Selain itu, sejak berusia 8 tahun, saya pernah beberapa kali mewakili sekolah dalam pertandingan melukis dan mewarna. Sepanjang 5 tahun bersekolah, saya telah berjaya membaca buku sebanyak lebih daripada 900 buah buku. Antara genre buku yang paling saya minati ialah kisah-kisah Nabi, cerita rakyat dan komik ilmiah. Salah sebuah buku yang paling saya minati ialah kisah-kisah Nabi. Saya amat tertarik dan kagum dengan kisah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ini menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan daripada tanah dan hidup di dalam syurga bersama Siti Hawa. Kisah Nabi Adam dan Hawa merupakan kisah permulaan sejarah kehidupan manusia di muka bumi menurut ajaran Islam. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan Nabi Adam daripada tanah liat dan meniupkan roh ke tubuhnya sehingga baginda menjadi manusia pertama yang sempurna kejadiannya. Allah mengangkat Nabi Adam sebagai khalifah di bumi serta mengajarkan nama-nama segala benda sebagai tanda kemuliaan dan keistimewaannya. Setelah itu, Allah memerintahkan para malaikat sujud sebagai tanda hormat kepada Nabi Adam. Semua malaikat mematuhi perintah tersebut kecuali iblis yang enggan kerana bersifat sombong dan angkuh. Iblis merasakan dirinya lebih mulia kerana diciptakan daripada api, sedangkan Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Keingkaran iblis menyebabkan dia dihalau daripada syurga. Bagi menemani Nabi Adam, Allah menciptakan Hawa daripada tulang rusuknya. Mereka hidup dengan aman dan bahagia di dalam syurga. Allah membenarkan mereka menikmati segala nikmat yang ada, namun melarang mereka daripada mendekati sebatang pohon yang tertentu. Malangnya, iblis telah menggoda dan memperdaya mereka sehingga akhirnya mereka memakan buah yang dilarang, iaitu buah khuldi. Setelah menyedari kesalahan tersebut, Nabi Adam dan Hawa berasa sangat menyesal. Mereka segera memohon ampun kepada Allah dengan penuh keinsafan. Allah menerima taubat mereka, tetapi sebagai ketetapannya, mereka diturunkan ke bumi untuk menjalani kehidupan sebagai manusia. Di bumi, mereka memulakan kehidupan baharu dan daripada keturunan mereka lah berkembangnya seluruh umat manusia sehinggalah ke hari ini. Daripada kisah tersebut, saya mempelajari bahawa setiap kesalahan pasti ada akibatnya. Walau bagaimanapun, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun dan sentiasa menerima taubat hamba-Nya yang benar-benar insaf. Kita hendaklah sentiasa bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukan. Akhir kata, saya berharap
agar rakan-rakan semua menjadikan amalan membaca sebagai budaya hidup. Sesungguhnya, membaca amalan ilmu dan ilmu penyuluh kehidupan. Sekian, terima kasih.